Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sembang Sukanku Dara lagi. Tapi kali ini kita bawakan seorang atlet muda lah. Seorang atlet yang berjiwa besar yang baru meningkat naik. Devendran. Devendran anak lelaki? Kalyana Sundram. Okey, asal kau mana? Saya asal KL. KL je? KL juga. Oh. Memang asal KL ke? Mami, daddy orang lain ke? Macam Tak, mana? mak saya KL. Bapak saya Selangor. Kat Kuala Selangor. Oh, kalau Kelang lah dekat juga. Okey. Oh. Devendran baru ni menang pingat gangster di kejohanan senior karate di Tashkent, Uzbekistan. Ya, Kak. Dia ada bawa dia punya pingat, berat pingat je nampaknya. Ni, Besar. kalau tak ada World Karate Federation. kalau tak ada piring boleh letak kuih ni. Jangan silap Jangan letak bawah tau, nanti orang ingat piring. Dalam 300 gram ke 500 gram ni berat ni. Kalau musangking mau sekilo RM45 mahal ni. Okey, hanya dua je atlet Malaysia yang memenangi pingat di kejohanan tersebut. Salah seorangnya adalah Syamala Rani dan yang memenangi pingat perak, dan Devendran mendapat pingat gangster untuk kategori bawah 55. Ya, Kak. Bawah 55. Itu peringkat Asia. Peringkat Asia Baik, sebelum ni ada tak atlet karate kita yang menyamai pencapaian beliau ataupun lebih baik? Kita pernah dapat gold medal? Belum lagi. Belum Belum lagi. Asian dalam Asian belum lagi. Belum You kali pertama? Tak, kita orang kali pertama dapat pergi final. Pergi final maknanya sebelum ni kita belum berdiri kat podium lah. Kali ni dia dah buktikan dan diorang dah sampai ke level ini sebab level Asia ni pun susah nak lepas lah. Baik, kalau ikutkan kau punya permulaan dalam karate ni semenjak bila? Permulaan karate sejak saya umur 4. Umur 4 tahun? 4 tahun. You sekolah rendah kat mana? Sekolah rendah? Tak, saya sekolah dekat Samping, dekat Jalan Pudu. Sampai dekat Samping, dekat Hang Tuah tu lah. Dekat Hang Tuah tu. Kau sekolah rendah? Sekolah rendah dekat Di situ? Dekat situ. Mana sekolah menengah? Sekolah menengah SMK Ceras. SMK Ceras. Bermula kerjaya sebagai atlet, Sukma pernah terlibat? Sukma pernah terlibat. Sukma pertama dekat Shah Alam saya dapat gol. Yang kita buat kan? Sukma MSN. Sukma MSN lah tu, 22. Dekat Shah Alam. Sebab dia muda lagi bang. Muda lagi. Ya. Sarawak tak adalah terlibat? Pernah terlibat. Saya dapat gangster. Di KL, lepas tu di Sarawak lah. Sarawak. Macam tu. Itu penglibatan awal sebelum diserapkan ke dalam skuad nasional lah. Ya. Lepas tu baru di-call up lah. Tahun bila masuk ke national squad? 2023. 2023. Yang lepas first Sukma tu. Maknanya belum terlibat SEA Games Belum lagi. Ke tahun ni lah kot. Tahun ini merupakan penentu. Tahun ni SEA Games ada karate kan? InsyaAllah ada. Maknanya kalau dah sukan Asia tu menyumbang pingat tak ada dalam line up. Asia tu. Kalau tak ada dalam line up, mungkin beliau injured lah kot, ataupun mengalami kecederaan. Inilah wajah-wajah yang menjadi harapan rakyat Malaysia. Baik. Sebelum kau terlibat dengan karate ni kalau kita tahu kat Samping ni satu penempatan yang crowd lah. Komuniti yang crowd ramai lah. Itulah kat sekolah WI-nya apa semua crowd lah situ, jalan punya semuanya. Dengan dengan kenanganya. Kenanganya. Di situ kalau duduk kat flat Samping tu happy go lucky lah. Pagi sampai malam ni orang ada je. Kau turunlah pukul 3 pagi ada orang, pukul 9 pagi pun ada, subuh pun ada orang, semua. Dia memang situ heboh. Sebab kita bermula kalau ikutkan Majlis Sukan Negara pun area situ juga. Stadium negara, sebelah stadium mereka. Dulu office kat situ. 83, 84. Lama. Kalau masa kecil-kecil dulu, 4 tahun tu memang masuk kelab yang dekat area rumah ataupun area rumah. Saya duduk dekat Hang Tuah, flat Hang Tuah. Hang Tuah ni dia
paling popular bomber lah. Paling bomber. Ikan bomba. Bomba hang tuah lah. Okay. Kalau sebut hang tuah, oh ingat bomber lah. Dia ada melala tinggi tu. Apa ni, sebelum tu memang you tak ada main sukan lain? Sebelum saya masuk karate, tak ada. Sekolah rendah ke? Dekat sekolah rendah, dekat sekolah main ada bola, lah. main bola ada. Main bola ke, kabadi ke apa tak ada? Saya memang main bola. Main bola je? Main bola. Olahraga tak try. Olahraga pun ada. Olahraga Kalau kau main bola, kalau kau duduk area situ, mesti masa sekolah menengah, sekolah kau keren. Kau keren ni budak bola. Lepas saya dekat Hang Tuah tu, saya pindah dekat ni HUKM, dekat Quarters Hospital Rehab. Oh, ayah kau kerja sana? Tak, mak saya. Oh, mak kerja saya. nurse. Kau kerja nurse. Maknya nurse. Dapat kuartus duduk sana lah pula. Dapat quarters kat Oh, situ. pindah lah lepas tu. Pindah. Oh. So, sekolah saya dekat situ je. Maknanya berubah lah. Kalau Tivan tak suka kata. Kata tak suka. Oh, tak suka, Memang kenapa? tak boleh saya memang tak tahu kata. Dulu dari kecil master saya memang terus kumite sajalah. Kumite saja. Yang bila buat yang grading tu untuk tukar belt tu baru kita orang buat kata. Buat kata. Buat kata. Itu nak dapatkan tali pinggang lah. Ujian lah. Ujian ujian grading. tu. Oh, kalau grading memang kena buat kata Kena lah. buat, memang kena buat. Terpaksa buat. Terpaksa buat. Dia ada. Sebut macam pukulan apa, pukulan katak ke, pukulan apa. Dan nama pukulan. Memang ada. Dia Itu kena hafal. Kita kena hafal. Maknanya kalau you dari tali pinggang coklat nak pergi ke hitam dia katakan, you mesti hafal gerakan ni. Cerita pasal naikkan tali pinggang. Kita selalu cerita pasal paras tertinggi untuk karate kan. Kali ni kita nak Tivan cerita pasal level grading. Dari bawah sampai ke atas. Mula-mula sekali you masuk tak ada tali pinggang ke dah ada tali pinggang? Memang ada. Putih. Putih lah. Putih. Oh tu putih tu suci dan bersih lagi lah. Berapa peringkat? Yang putih. Lepas tu hijau. Masa putih tu untuk dapatkan hijau you kena uji berapa ujian? Satu je. Satu ujian. Ingat satu pukulan tu lah. Berarti dapat hijau. 1 tahun 1 ujian je. Dapat hijau lah. Satu ujian. 1 tahun 1 ujian. Dapat hijau. Dapat hijau. hijau. Lepas tu hijau? Lepas tu biru. Lepas hijau biru. Biru. Lepas hijau biru. Lepas hijau tadi biru. Biru. Lepas biru ungu. Ungu. Oh, lepas ungu? Lepas ungu coklat. Lepas coklat hitam lah. Hitam. Coklat ada 4 belt. Itulah. Yang okey. Yang empat coklat Yang kena brown 4. 4, brown 3, brown 2, brown 1 baru hitam. So 4 kali ujian lah. 4 kali ujian. Maknanya coklat tu satu kali yang sama ke? Coklat cair, coklat pekat ke apa? Coklat yang sama je. Sama je. Tapi yang kata tu yang lain. Kena Macam buat mana kita nak tahu itu coklat 1 ke, 2 ke, 3 ke? Dia ada tebalkan nipis ke? Tak ada. Panjang ke, Memang pendek sama ke? je. Sama Ada je? tak memang nombor sama. dekat tali pinggang. Sama je. Sama je. Lepas 4 baru hitam lah. Lepas 1 baru hitam. Coklat tu 4 kali. 4, 3, 2, 1. Baru naik hitam. Baru naik hitam. Hitam pun ada berapa banyak hitam? 7. 7 hitam. 7. 7 budak hitam lah. Satu baru lepas, 2 lepas, 3 lepas, 7 tu baru orang panggil master lah. Grand Master. Grand master. Yang semua So ada beza tak? Yang hitam tu ada beza tak? Belt dia? ada. Yang hitam tu ada beza. Ada nama macam kita letak Grand Master macam tu ada. Yang sajalah. hitam Hitam tu saja baru ada. dia ada label lah. ada Maknanya kalau kau pakai tali pinggang hitam sesaja pun dia tengok tak ada nama. Tak ada. Beli kat dalam wudu lah. Baru first grade punya hitam. Kau tahu kalau kita pasal tali pinggang ni lagi pun dah habis satu sesi. Kita nak sambung lagi macam mana penglibatan beliau dalam kejohanan-kejohanan. Beliau baru saja tersenarai dalam skuad nasional kita. Dalam seusia muda, beliau dah menempuh bagai-bagai kejohanan-kejohanan besar. Baik, kita rehat seketika dan kita nak sambung selepas ini. Baik, kita rehat seketika. Baik, kita sambung sikit lagi. Devendran, kita nak tanya, kadang-kadang lah orang atlet tempur ni lah, silat ke, taekwondo ke, karate ke, dia punya latihan tak sama macam sukan-sukan yang padang. Macam bola, badminton, dia punya training lain. Beza yang ketara lah.
sukan tempur ni, exercise dia, apa yang paling utama? Apa yang selalu you buat? Exercise. Macam memang sama sikit. Sikit, So kita orang lari dulu, lepas tu buat stretching, kena warm up, lepas tu Tapi kena tak adalah lari sampai 14 km je. tak ada, tak ada. Dia orang tak lari dekat bawah matahari. Dia orang lari dekat dia orang punya yang gelanggang. mat. Yang Mat. mattress tu. Atas mat. Dalam mat. Tak adalah sampai 100 round ke apa ke kan. tak ada. Just untuk warming up je. Warming up je. Dia punya exercise utama lah. Yang rutin yang mesti buat hari-hari. Yang kita punya rutin exercise tu memang sama hari-hari sama. Hari-hari sama. So first kita kena mula dalam kaki, dari kaki. Kaki. Lepas tu hip, lepas tu tangan, lepas tu leher. Okey. Baik. Dalam satu minggu tu kan, kadang-kadang kalau kita tengok kadang-kadang dalam TikTok tu, mutai-mutai, dia latihan tendangan saja yang pakai apa tu, orang tahan-tahan kan. Ada pun yang untuk kaki saja, untuk kick saja, untuk apa. Macam you all ada tak? Okey, hari ni kita Hari ni pergi gym je. Untuk agak berat lah. Buat latihan berat saja. Kita orang memang ada program. Kita ada schedule untuk buat macam hari Isnin kita orang pergi dojo, kena ada program yang sama. Lepas tu Tuesday kita orang ada gym. Lepas tu samalah kalau dekat tournament sudah dekat, kita orang tak pergi gym. Kita orang memang dekat dojo je buat. Baik. Beza ketara dari atlet gimnastik. Contoh atlet gimnastik Okey. dia ada berat badan. Alright. Macam sama juga karate. Sama. Gimnastik ni berat badan dia pemakanan ni. Untuk mengekalkan berat badan. Kalau gimnastik tu mungkin dia tak makan benda yang untuk kekuatan macam karate, dia nak lembut kan. Macam mana Flexibility. macam pemakanan diet karate ni? Diet Ayam ke semua boleh makan ke, masak Lebihkan apa ke, macam mana? Tak boleh. protein ke. Kalau turun berat, selalu saya memang kena turun berat. So bawah 55 kan. So saya makan macam buah-buahan macam tu. Lepas tu Jangan ambil nasi lah. ambil nasi satu tengah hari je kena makan. Tapi sikit je kena. Lepas tu ambil protein. Lepas tu sayur sikit. Macam tu je. Dalam macam Biasa tu berapa lama? Kalau katalah tournament 1 bulan lagi. tournament 1 bulan boleh makan lagi. Dalam 2 minggu macam tu tak boleh makan buah-buahan yang ada air tu memang tak boleh makan. Kalau 2 minggu, you hantam saja. Lagi 2 minggu tournament you hantam saja. Biasanya berapa berat badan naik? 2 kilo, 3 kilo memang naik. Kalau macam tu Evander kan, untuk ASEAN hari tu, Asian hari tu, beratnya bawah 55. So, bila nak pergi international, dia dah jadi berat bawah 60. So, you akan gain weight ke ataupun you maintain saja? Maintain saja. Maintain saja. Maintain saja. Sebab gain weight tu pun akan kacau you punya performance lah sebenarnya. Betul. Mana 2 minggu, kalau kontrol makan, boleh kurang 2 kilo. 2 kilo, 3 kilo boleh. 2-3 kilo lah. Boleh. Macam tu. Contoh kita ambil SEA Games lah. Last check timbang badan sebelum kita pergi, biasanya untuk kita kawal berapa lama? Sebulan, 2 bulan sebelum tu? Sebulan. Sebulan. Okey, last bulan ni you timbang katalah 58. You bawah 55. You ada sebulan lagi lah untuk reduce lah. Ada sebulan lagi untuk reduce. Biasanya kalau 3-4 hari you last untuk timbang, you sudah sampai katalah tahun ni dekat Bangkok kan. Sudah sampai Bangkok, last you ada timbang lagi kan? Ada. Timbang, esok lebih setengah kilo macam. Boleh potong kah? Boleh. Tak ada. Kita orang kena lari. Potong telinga. Kau lah kurangkan berat badan. Boleh ke? Tak boleh. Kita orang kena lari. Apa tak boleh? Kena lari Kena lah. lari. Sampai peluh memang peluh habis. Untuk satu hari tu lah. Untuk satu hari tu. Bolehkah potong rambut kah, kasih botak, bulu-bulu semua buang? Itu tak Itu effect tak lah. pernah. Tak benar Tak pernah. Tak pernah. Maknanya kalau kita botak ke, kita pakai rambut ke, kalau timbang ada efek ke? Tak ada. Tak Tak ada ada, effect kot. Memang saya tak pernah try lah. Bang. Mana tahu you punya berat timbang masa pergi 55.5. Tak boleh. Tak boleh bertanding. Apa macam? Lagi 3 jam. Terus botak ke apa ke, tak boleh Tak boleh. Dia punya timbang tu sehari sebelum ataupun Sehari sebelum. Sehari Kadang-kadang sebelum yang lah. dekat international semua sehari sebelum. Kalau dekat national sebelum hari, 24 jam lah. hari yang sama hari kalau yang national. sama kalau national. So kalau international masih sempat lagi untuk turunkan berat badan lah kalau lebih 0.5. Kalau kata yalah
maybe kat sini punya timbangan lain dengan sama timbangan. Tak ada. Sana digitalnya Pakai touching kan. Sana digitalnya. Sini you timbang ngam-ngam 54 misal. Pergi sana 24 jam lagi mau fighting 56. Macam mana? Pernah berlaku? Boleh. Tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku lah Tak sebab pernah dia orang berlaku. kawal awal. Mana tahu Sebab lah. dia jaga mana makan. tahu. Mana tahu you sampai-sampai saya katalah mai dekat India lah. Sana turun airport saja tengok berani nala reka punya kan. Sakra kau. Kan esok timbang 1.5 kilo lah. Dia punya minyak tak hilang Tak makan sehari lah bang. Satu hari Satu hari tak boleh makan. Boleh Tinggal kalau lari satu je. hari tak makan, biasanya reduce berapa kilo? Kalau Boleh saya, pergi 1/2 kilo? Boleh. Boleh, Boleh. Saya ada. Saya pernah. Saya pernah buat. Macam kadang-kadang kita macam biasalah yang ada sukan-sukan yang ada kategori-kategori berat badan yang angkat berat, bodybuilder yang memang kena jaga betul makanan kan, pemakanan. Baik, pengalaman you sendiri kalau nak sehari lagi lah nak tournament, kalau tak makan nanti energi tak ada. Kalau kurang tidur tumpuan tak ada. Biasanya satu hari sebelum pergi kejohanan lah, apa preparation you sebagai atlet yang berpengalaman? Maybe ada beginners kita kat luar ni yang tak tahu apa yang patut kita buat. Pengalaman saya first Satu hari sebelum tournament. Satu hari sebelum tournament kita pergi weighing. So memang satu hari sebelum tu saya memang tak makan lah. So lepas tu kita orang yang bila weighing tu saya akan bawa tupperware. So saya bungkus makanan. Okay. Lepas tu lepas weighing je saya terus makan. So Baik, dapatkan first kena makan karbo untuk dapatkan energi dulu. Lepas tu protein, kena minum air banyak-banyak untuk hydratekan badan kita. Kadang-kadang budak-budak kita ialah atlet-atlet yang bukan yang baru-baru mau starting lah, wakil sekolah ke wakil daerah ke, dia tak tahu, ayah dia pun tak tahu. Biasanya kalau you sebagai atlet dah lama ni, last you ambil yang berat lah. Kata game you pukul 10 pagi, last you ambil yang berat. Last ambil berat yang sebelum satu hari tu je. Macam mana dengan you punya level ambil air, sugar you macam mana? Yang sebelum tournament. Sebelum tournament. Sebelum tournament yang minum tu saya memang minum banyak-banyak air. Lepas tu yang saya karbo yang nasi tu memang kena ambil banyak sikit sebab kan satu hari dua hari tak ada makan. So dapatkan energi dulu. Lepas tu protein, dapat sayur kena ada, semua kena ada. Maybe boleh ambil buah lebih ataupun sayur lebih lah sebab dia lebih. memang Tapi supply. nasi kena ada, nasi memang Nasi kena memang kena ada. sebab karbo. Okey. Sebab itu pentingnya pegawai pemakanan yang memantau. Kadang-kadang kita pun lupa. Sebab itu nilai seorang atlet yang label MSSM ke dengan label SEA Games berbeza. Apa pendapat you? Betul ke? Betul, memang betul. Kadang-kadang dulu I tak tahu, I bantai sajalah itu kan. Bantai. Janji okey kan. Dia tak tahu. Dia punya maybe kita punya dalam badan mungkin kita paru-paru kita rosak ke apa ke, kita makan benda-benda tajam ke contoh kan. Okey, sebenarnya kita nak bagi tahu macam ni lah kepada penonton. Kalau untuk level atlet kebangsaan, sebenarnya mereka dah already tahu dan telah dididik dengan cara pemakanan yang betul, pengambilan kuantiti makanan dan juga pengambilan nutrien yang sepatutnya diorang ambil lah. Berbeza sangat dengan mereka yang bukan di peringkat nasional. Dan dah sampai level nasional ni mungkin benda-benda yang tu dia dah alami sebelum ni. Masa sekolah menengah dia pernah sakit perut sebelum bertanding, apa punca dia ingatlah benda tu. Baik, kita nak rehat seketika dan kita nak tanya beliau perkembangan di kejohanan yang paling hampir lah. Baik, kita rehat seketika dan kita sambung lepas ni. Baik, kita nak tanya satu lagi. You punya idola lah. Kita memang ramai jago-jago sukan karate dekat Malaysia. Jadi siapakah yang menjadi idola? Idola saya dalam karate tak ada. Kalau Malaysia tak ada? Dalam Malaysia tak ada. Dekat saya punya idola memang Mike Tyson.
Mike Tyson. Kenapa Mike Kenapa Tyson? Mike Sebab dia punya yang code Spirit lah. spirit dengan dia punya code, yang dia punya training spirit tu saya memang saya suka. Sebab dia pukul 3 dia memang dia bangun pukul 3 pagi, lepas tu dia pergi lari, dia jaga badan. Okey, selain pada berkerate ni, apa hobi kau? Hobi saya main futsal. Ha? Main futsal. Oh, main futsal Oh, you tak takut injured ke? Bola tetap di hati. Tak sebelum yang tournament tu, yang dekat-dekat tournament tu saya tak pergi. Oh. Yang off season saya memang pergi bila main. off season saja. Biasanya kalau atlet bola sepak sendiri pun, kalau coach dia tahu dia main futsal, dia marah lah. Kecederaan paling senang main futsal lah. Main futsal. Sebab face dia tu. Face dia tu menyebabkan kita punya otot-otot break. Lepas tu kita punya sendi-sendi terkeluar. Macam mana Steven nak cover macam apa, mengelak daripada Kecederaan lah. kecederaan. Kita orang, Waktu saya main futsal. memang Fun lah. Main for fun, saya memang main Bila dengan ada orang kawan-kawan memang- je. Saja-saja nak Saja-saja. langgar tu memang you elak lah. Saya Memang saya main dengan kawan-kawan. Main sesaja yang siapa nak berani lah. Kau berani sentuh. Kau berani aku kan nanti kau dalam court. Nah, dia bagi kanan, dia bagi kiri. Nah, ta 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 ta. Yang macam itu Black belt, SUE, how? This my card. itu kau campur satu bang. Berani kau nak tersentuh. Tersentuh sikit. Sorry baca. Cik. Kejohanan yang paling hampir. Kejohanan yang paling hampir yang Asian Championship senior ni. Oh, yang. Okey. Bila? Bila tu? Yang baru lepas Yang ni. Itu yang baru lepas lah. Yang akan datang. Yang next. Next. Yang next tu saya target SEA Games dulu. Aha. Lepas tu world yang WKF World Championship. Tak tahu lagi saya Terpilih ke tidak lah. terpilih ke Itu tidak. target untuk. Target. Oh, itu di Target. mana ni? Dekat Paris selection. Yes. Yang World Champion tu dekat Egypt, Cairo. Oh. Selection tu ada dibuat di sini ataupun macam mana? Selection dekat Paris. Selectionnya dekat Paris. Dekat Paris. Maknanya kita bukan hantar. Kita mesti dapat merit daripada apa ni? Karate punya World Federation lah. Siapa yang layak secara merit akan bertanding lah. Bukan kita mau tim Malaysia hantar saja. Tak ada Tak ada. Pemilihan pun di Paris lah. Daripada pemilihan tu you dapat info mungkin ada ranking top 5, top 8 atau Macam mana cara pemilihan? cara dia dekat sana? Tu memang ada cara untuk yang top 10 ke top 20 ke memang dia orang ada. Maknanya kalau terpilih pun dah okey Kalau dah stop mungkin dalam lingkungan top 10, Sebab- top 20 tu baru dia akan layak ke World Championship Ya, di betul. Egypt lah. Sebab kalau you bertanding di SEA Games nanti, dia akan dia orang cakap, wah ni Budak ni pergi World Champ. layak World Champ. Dia tahu layak World Champ tu pun dah maybe lah top 20. Maknanya kalau you tak layak ni label bawah-bawah lah. Untuk SEA Games macam mana you punya preparation? Preparation saya sekarang ni okey saja. Lepas tu yang SEA Games saya target goal juga. Bawah 55 kilo. Sebab SEA Games kita ni kalau karate ni tidak pernah menghampakan lah negara kita, dan dia merupakan satu sukan yang menyumbang pingat emas lah. Yang tak kurang pada 1-2 lah, biasa banyak lah. Biasa lebih lah, lebih lah, lagi. biasanya lebih lah. Dan mungkin tidak keterlaluan lah kita katakan kalau karate ni, SEA Games ni ibarat macam pergi latihan je lah kalau SEA Games kita ni. Sebab level kita di Asia Tenggara ni kita top level. Maknanya kalau setakat 3-4 emas tu in hand lah boleh kata. Betul tak? Baik. Kalau you ada bagi pilihan lah. Sekarang ni you full time atlet ke masih belajar? Masih belajar. Saya belajar dekat UPNM. UPNM. Universiti Pertahanan You Nasional ambil apa? Malaysia. Diploma ke degree? Diploma ketahanan diri. Sport Science. Sport Science. Sport Science. Akademi Kecergasan. Dia kat Dia lain sikit dia. Dia Selalu kita kat situ je ada. sport science kan. Tapi dia ada tambah-tambah ketahanan diri. Tu ada Dulu ketahanan, sekarang kecergasan. Dia itulah. Sebelum ni kami banyak ada interview yang atlet-atlet pun ketahanan diri. Apa tu? Ketahanan dan kecergasan. Kecergasan. Dia berbeza sedikit. Sekarang ni dah sampai mana? Tahun pertama? Tahun pertama di Di MSM. UPMN.
tahun 2. Tahun 2. Okey. Baik. Ada impian untuk melanjutkan pelajaran ke lepas ni ataupun nak buka akademik ke? Atau nak stop dulu nak stop diploma, dulu ke? lepas tu tumpu perhatian kat karate, then you baru sambung degree, ataupun you nak terus sambung je bila dapat peluang. UPNM senang. Yang belajar dengan sukan memang tak ada Gangguan lah. Tak ada gangguan untuk okey. ni. So saya memang belajar pun boleh. Bila time training pun saya boleh. Tak ada rushing. Tak ada rushing. Sekarang ni memang tak ada tangguh apa-apa subjek. Tak, belum lagi. Belum lagi. Itulah kadang-kadang atlet-atlet kita yang mungkin yang mengambil kos-kos yang macam pendidikan jasmani ke, yang kita dengar diorang terkejar-kejar masa kelas, terkejar-kejar masa latihan, kadang-kadang tak cukup latihan, kadang-kadang kena tuang waktu belajar sebab nak cover ini, kadang-kadang tu kadang pembahagian masa tu. Sekarang ni memang tak ada masalah lah untuk pembahagian masalah. antara training dengan study, pergi classroom, semua tak ada lah. Tak ada. Baik, kalau yang suka-suka yang lain, you nak nasihatkan lah kepada pada adik-adik kita yang minat sukan-sukan yang sukan tempur ni, karate ke, taekwondo ke, silat ke lah. Macam paling utama macam yang ada fight-fight ni lah. Apa nasihat you lah pada adik-adik kita yang darjah 4 ke, darjah 3 ke? Dulu saya pun macam tu juga, memang nakal. So mak saya pening kepala. So dia masukkan saya dalam kelas karate. So sekarang sukan ni lah jadi saya berdisiplin dengan semangat saya. So jadi kalau apa-apa sukan je lah. Kalau suka sukan tu jangan give up. Make sure you punya hard work tu memang kena ada dekat situ. Dan satu lagi lah kepada netizen peminat-peminat sukan tanah air. Kalau kita ada anak-anak lah, tak kira lelaki ke perempuan ke, kita boleh melihat kecenderungan anak-anak kita ni. Darjah 1, darjah 2, boleh hantar dia ke kelab taekwondo ke, karate ke, kerana selain dia mampu mendisiplinkan diri at least dia tahulah, taklah hentam kromo je, asyik gaduh ke apa. Dia tahu gaduh ni memudaratkan diri apa semua. Maknanya kalau dia belajar disiplin karate, maknanya dia punya sifu-sifu, dia punya master cakap macam ni tak boleh buat, ini macam boleh buat. Kalau you mau belajar karate, you punya education macam ni, you punya disiplin macam ni. Dia Betul? sebenarnya kalau masuk belajar untuk segi mempertahankan diri ni bukan untuk kita berlawan lah, tapi untuk lebih mempertahankan diri. Dan kadang-kadang budak-budak ni kita yalah 10 tahun, masa tu kita nampak kekentalan jiwa dia. Siapa pun tak nak anak dia berjaya, mesti kalau boleh mesti nak anak pandai. Siapa mau anak bodoh? Mesti mau anak pandai. Tapi kita kena terima hakikat, kalau dia tak pandai, dia ada kebolehan lain, main bola ke apa ke, mesti ada kelebihan dia punya anak. Baik, itu saja kita nak cerita pasal karate hari ini. Apa yang penting disiplin, teruskan latihan, dan mungkin sesuatu keajaiban akan berlaku di kejuaraan dunia nanti. Anda tahu lah, sebelum ni tak pernah. Okey. Nala reka. Hingga bertemu di waktu dan ketika yang lain, insyaAllah. Surah Papan. Tidak apa-apa. Kita jumpa minggu depan.